Guys, ini lampu yang aku rasa mungkin berpotensi menjadi lampu camping yang paling digemari orang ramai. So, Assalamualaikum, selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik di Core Outdoor and Tactical. Hari ini aku nak tunjukkan satu lampu yang mungkin lah aku rasa akan jadi kegilaan orang. Yang ini basically sebenarnya dia adalah work light. So work light ni karakter ataupun kriteria dia biasanya dia datang dah siap kaki macam ni, geng. So kaki ni kalau korang tengok, okey, nampak kan gaya kaki dia ni, boleh lah korang bayangkan letak kat lantai. Dan pada kaki dia ni standard dia ada magnetic dan juga ada carabiner ni kalau kau nak buat sangkut-sangkut. Kita belum lagi sampai dekat kenapa aku rasa dia mungkin the next best thing. Dari sudut kecerahan dia, kita tekan button power kat sini, level 1, level 2, level 3, level 4. Cerah kan? Tutup. Bagi aku cerah. Dan dia ada lagi button-button lain ni. Ada button-button lain ni. So kalau kita on, kau tengok pada tangan aku ni, dia boleh nampak perubahan warna cahaya. Okey, kenapa dia ni aku katakan kemungkinan menjadi the next best thing adalah ni, geng. Ni, bismillah. Bagi mereka yang tak perasan lagi, so dia datang sekali dengan bateri rechargeable. Nak charge pun senang. Type C, cucuk sini. Tapi tu tak penting. Apa yang best dia, korang tengok dekat-dekat. So bila aku keluarkan bateri dia ni, bateri saiz 18650 nampak tak? Bateri 18650 letak melintang, tapi secara menegak kau boleh juga gunakan dengan 4 biji bateri AA. Flexibility yang macam ni yang jarang-jarang nak ada dekat pasaran, geng. Kenapa flexibility macam ni penting? Di kala-kala kecemasan, artinya engkau takkan tergantung habis kepada saiz 18650. Juga pada masa yang sama kau boleh gunakan bateri jenis AA, which is itu adalah jenis bateri yang paling common dan senang dijumpai. Disebabkan jenis bateri yang pelbagai dia lah, aku merasakan this could be the next best thing. Idea korang macam mana? Letakkan dekat ruangan komen. Oh ya, jangan lupa, geng, tekan button like. Ciao.